pada waktu itu 20 Disember saya mendapat maklumat berkaitan dengan adik Firas yang mengalami ketumbuhan atau tumor. Jadi berdasarkan daripada maklumat itu, saya minta agensi yang berkaitan seperti JKM dan juga Sekretariat Pembangunan Wanita untuk melihat tindakan-tindakan yang boleh, dan pada hari ini saya bersama dengan Dr. Aziz Bari selaku adun kawasan. Apa yang saya difahamkan, Encik Fauzi ayahnya masih lagi bekerja, cuma apabila anaknya sakit, dia memerlukan tumpuan yang rapi lah kan, perlu bawa ke hospital, perlu jaga, isterinya tidak dapat bekerja. Jadi faktor itu apabila saya hadir ke sini dan mendapat juga maklum balas daripada JKM, kita akan membantu keluarga Encik Fauzi untuk bantuan bulanan kepada anaknya atas bantuan pesakit terlantar sebanyak 500 sebulan sebagai tambahan dan sokongan kerajaan lah untuk mengurangkan sedikit beban kepada keluarga Encik Fauzi. Dalam masa yang sama juga daripada bulan Oktober, Sekretariat Pembangunan Wanita kita pun telah meluluskan kad perak sejahtera kepada keluarga Encik Fauzi. Jadi tindakan-tindakan itu kita mengharapkan ia dapat mengurangkan sedikit beban yang ditanggung oleh keluarga Encik Fauzi. InsyaAllah, semoga Allah bagi kesembuhan